الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا المضطرين آمين آمين. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه، اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين يا رب العالمين. Selamat petang pada ibu semua. Semua sihat walafiat. Nampak malam sikit mendung dalam rumah saya ni. Tak lembut. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Tak mendung pun, cuma laptop ni dia gitu sikit. Nampak kelap Dia macam dan saya dia di macam di alam lain. jerebu, ada jerebu. Okey dah, macam ni je. Masih dah. Okey, baik. Ah, okey, jadi kita dah masuk topik apa ibu? Siapa ingat lagi? Last. Sifat Ustazah kita Sifatul huruf. Okey, kita dah pun yes, habis makharijul huruf. yes. Kita dah sifat berlawanan. Yes, betul. Kita masuk sifat berlawanan. Sifat berlawanan tu dia ada banyak. Okey, ada beberapa kategori. Ada 5 kategori. Tetapi kita dah masuk masuk berapa kategori? Siapa sempat catatkan? Ada yang catat ke? Kita mula-mula kita pergi dekat Hams kan Ustazah. Lepas tu Betul. Syiddah dengan Rafawah. Saya rasa baru 2 set. Baru Hari 2 ni kita nak kategori. masuk istilah. Okey, 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 baik, baik. Cuma sebelum tu, okey, saya ada sediakan sedikit untuk tengok sejauh mana praktikal kepada sifat rokhawah. Okey, sifat rokhawah. Usha buka pintu sliding ni. Dia untuk sebab huruf rokhawah ada banyak. Okey, dan adakah kita faham apa maksud dia mengalir suara dia tersebut? Okey, jadi sebabkan sebelum ni sebenarnya teori saja, tak ada langsung bacaan, betul tak? Okay, jadi kita nak cuba tengok ibu-ibu untuk mana ayat tu? Oh, dekat dalam Canva saya, Canva. Untuk semua huruf bawah, okay, cuba ibu baca dengan tepat lagi. Sekejap, buka Canva je. Okey, baik. Ini yang sebelum ni rokhawah. Okey, sebab syiddah, kita tahulah syiddah ni dia tahan suara terus. Okey, ibu sebut hamzah, jangan meleret dia. Yuk minun, yuk. Jangan baca you. Itu tak naklah tu. Okey. Baik. Jadi huruf rokhawah yang ada banyak ni, okey, macam mana contoh ayat dia? Okay, huruf rokhawah yang pertama adalah huruf fa kat sini. Ada 2 contoh saya bagi, tapi nak minta seorang baca satu saja. Okey, kita tak perlu buat 2 lah, kita pilih salah satu sebab ada banyak huruf rokhawah ni.
Okey, iaitu macam mana mengalir suara. Ibu tidak memutuskan suara huruf fa ini sebabkan dia bersifat rohawah. Okey, dan kalau orang buat kesalahan bahagian ini iaitu dia punya suara huruf-huruf rohawah ni dia buat terlalu pendek, terlalu singkat, tak ditarik, tak dileretkan suaranya, maka kita tegur, kita sebut istilah rohawah. Cakap kat dia, okey, huruf sad ada sifat rohawah. Okey, rasanya awak kena tarik lagi sad. Jangan baca pendek sangat. Asha, tak payah gitu. Okey. Ashabal, ashabal. So sebut, biasakan menyebut sifat tu dalam bahasa Arab. Jangan sebut lerek-lerek je tak. Rohawah. Okey. Okey, baik. Siapa nak cuba huruf tha kat sini? Pilih salah satu ayat atas ataupun bawah. Kita punya syawahid dekat sini, iaitu kita punya kalimah yang kita nak praktiskan yang ini. Okay? Tapi dalam masa sama banyak kalimah lain, huruf lain. Okay, siapa nak ambil salah satu je, atas ataupun bawah, praktiskan huruf tha mati untuk, Saya cubakan yang bawah ya Ustazah. boleh, silakan. Rasanya yang satu okey, takut yang lain tak okey kan Ustazah? Saya cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Lagi sekali, fala bi'sa. Falabi'sa mathwal mutakabbirin. Bagus. Lagi mengalir dengan baik huruf tha, huruf-huruf lain pun okey. Bi, tu nampak syiddah, tahan suara fala bi. Ada setengah orang baca fala bi'sa. Ni tak nak fala bi'sa. Mathwal, mathwal. Okay, baik, cantik. Baik, ha pula. Siapa nak cuba huruf ha mati? Kat sini pilih salah satu daripada atas ataupun bawah. Ada siapa nak cuba? Silakan. Nak petik suara nanti, ibu pula kata-kata nanti kan. Ketik nama, ketik nama. Kesian tak? Siapa nak ambil? Boleh ambil. Orang malu nak ambil Ustazah. Dia orang tunggu Ustazah petik kot. Oh, okey, boleh. Boleh saya cuba. Okey, boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu wa in Nama tak tawallaitum cantik. Fa'in. Bagi terapung lagi. Fa'in. Ta. fa in tawallaitum fa'lamu an ala ala ayah annama ala Rasulinal. Dia terbalik sikit ayat ni. fa'lamu fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin Balagul mubin. bal rasulinal balaghul mubin. Boleh. Lagi. Wakaf ibtidak saya tak tegur lagi. Yang tu bab lain nanti kita belajar. Tapi huruf ha cantik. Sebab apa? Sebab ditarik dengan lembut. Tak ada potong tengah-tengah. Wah, ni tak nak. Okay. Wahdharu. Wahdharu. Pastikan gitu. Okay, ibu. Baik, kho pula. Siapa nak cuba salah satu ayat atas atau bawah? Sila. Puan Hasna boleh? Cuba Ustazah. Ayah sabu annama Ini lahu bukan ayah akh. tapi yahsabu. Oh, yahsabu annama lahu akhlada. Okey, huruf kha tak berapa ditarik. Okey, akhladah. Okey, jadi puan tarik lagi. Akhladah. Akhladah. Dia bunyi macam seolah-olah santai je. Okey, cuba. Yah yahsabu annama lahu akhlada. Boleh. Okey, ada siapa lagi nak cuba huruf kha? Macam bunyi susah sikit kha ni. Akhla. Akhla. Okey, cantik. Siapa nak cuba lagi?
Cuba ambil Puan Rosidah, ambil bawah ni boleh? Boleh faham tak dia punya tulisan ni? Kadang-kadang fonts di dalam Canva dia tak berapa kena sikit. Ni ayat ni walillahi mulkus samawati wal ard. Okey. Saya cuba Ustazah. Bila Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yauma huruf lam taqum. sebut dia bagi separa mengalir pada huruf lam. Mulku. Tak, jangan cepat sangat. Walillahi mulkus. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yakhsarul mubtilun. Okey, ada sikit problem kat kha tu. Yakhsarul, dia jadi terhenti disebabkan nak sebut sin. Yakhsarul. So jangan buat gitu. Okey. Dia tak bertembung makhraj. Makhraj lain kha kat tekak. Okey, sin kat lidah. Yakhsarul yakhsarul mubtilun. Cuba boleh ambil yauma idin. Yauma idzin yakhsarul mubtilun. Dia masih terpotong. Itu tak nak. Cuba puan buat. Yakhsa, yakhsa. Yakhsa. Lagi yakhsa. Jangan ada yakh. Oh. Yakhsa. Lagi. Yakhsa. Tarik banyak lagi. Kha. Yakhsa. Oh, lagi panjang. Yakhsa. Gitu. Yakhsarul mubtilun. Yakhsarul mubtilun. Boleh? Lagi. Praktiskan kat rumah. Lagi supaya dia lebih lembut lagi. Yakhsarul. Lagi. Baik. So itu point dia nak suruh ibu faham. Macam mana rupanya? Oh, punya jangan bagi yakhsarul. Yakhsarul. Tak nak gitu. Okay. Baik. Dha mati juga bersifat rokhawah. Dan semua roda hidup ke mati ke dia rokhawah. Dha, li, lu dia mudah. Okay. Bila mati lagilah boleh diseretkan suara dia, rokhawahkan dia. Baik, siapa nak cuba? Atas ke bawah ni boleh pilih. Siapa kat sini ada ni? Puan Nuri ni boleh cuba salah satu. InsyaAllah. Saya cuba Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. ويخرون للأذقان يبكون وزيدهم Ada wa خشوعا kat situ. Yabkuna wa yazi. Cuba lagi. betul dah. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Okey, cantik Roda. Azqa, tak ada langsung bunyi okey, itu bagus. Okey, dia mengalir dengan baik. Cuma huruf ni mati tadi wa yaziduhum khusyu'a. So kita tak nak gitu. Lambat. Mim bagi dia tawasud. Wa yaziduhum khusyu'a. Cuba. Cuba lagi. ويزيدهم خشوعا. Boleh. Baik, seorang lagi boleh ambil Roda mati bawah ni. Bata antara yang saya rasa ramai yang buat dia tersangkut. Siapa nak cuba? Tak nampak nama pula. Wan, boleh cuba Wan? Bismillahirrahmanirrahim. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Bagus. Wa itu bunyi suara dia mengalir. Yang kita tak nak lah wa semata-mata nak sebut
Dha kita dah terhenti dah. Okay, so tak nak. Ibu alihkan suara dha dengan baik. Wa il ataina. Okay, so tu bagus. Baik, zai pula. Zai panjang. Okay, yang ada sofir ni. Baik. Siapa nak cuba atas tu? Ada yang nak cuba? Kalau tak ada, saya cari. Saya petik nama. Puan Siti Zaleha boleh? InsyaAllah boleh Ustazah. Okey, pilih salah satu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Lagi tadi, illa ala tadi. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Ya, ada sikit lah. Azwa. Okay. Tapi dah tarik. Cuma dia terhenti balik lepas tarik. Azwajihim. Maksudnya ibu tak dengar okay. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم Bagus. فإنهم غير ملومين. Okay, bagus. Okay, seorang lagi. Yang bawah ni ayat dia mungkin susah sikit. Siapa nak cuba? Puan Latifah boleh kat sini? Ada? Ke nak dengar saja ke? Tengah masak ke? Saya petik je lah nama dia kat sini. Boleh Puan Latifah? Jika tak boleh, kita bagi Nurul ni InsyaAllah Ustazah, saya cuba boleh? Ustazah. Okey, boleh silakan. Saya dengar tadi. Okey. Rabbukumul ladzi yuzji. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli. Okay, bagus lah tadi. Okay, suara Zai. Cuma bagi dia masa lebih lagi sebab rokhawah mengikut Dr. Aiman Swaid. Kita bagi masa lebih berbanding huruf-huruf yang tidak ada rokhawah. Dengan yuzji. Tapi tarik lagi. Yuzji lakumul. Cuba lagi. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli. Okay, bagus. Qalqalah saja terlekat litabtaghu. Okay, kita nak litabtaghu. Nak ulang ke Ustazah? Boleh ambil kat situ. Fil bahri litabtaghu Fil bahri litabtaghu min fadli. Innahu kana bikum rahima. Barakallahu fiik. Bagus. Terima kasih. Lagi sebagi dia mengalir tanpa putus. Baik, huruf sin pula. So ada satu contoh dia sempat cari. Siapa nak cuba kat sini? Basita boleh? Saya ke Basita Ustazah. Betul. Sila cuba alirkan suara sin. Kurang jelas sikit dia punya huruf. Tapi saya cuba sebab tulang tulisan tu kurang. Betul, dia punya font tu macam tu sikit. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasha yuskinir riha fayaslalna rawakida ala zahri. Okey, kat situ. Okey, huruf sin tadi dah mengalir. Cuma dia terpotong balik. Yuskini. Tu tak nak. Yuskini. Banyak lagi. Iyasha yuskinir riha fayaslalna rawakida ala zahri.
Ha, Inna fi dzalika laayat. la Yus, ayatin. benar kan? Yus, dia terus ke sama ke kaf tu Iza. Betul, betul. Lagi. So bagus. Cantik mengalihkan sin tadi. Lagi. Cuma habis ayat ni terbalik sikit. La ayatil Oh, kalau li. Bawah tu. macam tu lah. Okey, sekali. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Bagus. Barakallahu fi. Okey, ada sin cantik. Okey. Untuk ha dengan wa tadi boleh ditambah baik lagi. Okey. Nanti kita akan sampai huruf wa je lagi. So wa pun mengalir juga. Kita nak fa ya lalna. Allah pedih. Tu dia bunyi keras ni. Kita nak lembut lagi. Fayadlalna rawakida ala zahrih. Nanti kita tengok huruf dha dengan ha lagi. Okay. Baik, shin pula. Okay. Shashi shu ash. Okay, so boleh mengalir dengan mudah. Okay, baik, siapa nak cuba kat sini? Busu boleh? Ataupun Puan Tahirah ke? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولحم طير مما يشتهون. Okey, bagus. Cuba sambung dia. Antara mi Tayrim mimma yashtahun. Cuba. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Cuba. ولحم طير مما يشتهون. Baik. Antara mimma dengan yashtahun. Cuba sambung dia. Tanpa putus suara tengah-tengah. ولحم طير مما يشتهون. Okay, bagus. Okay, so boleh ditarik dengan baik. Toy yashta lahmi. Okay. Baik, sod pula. Sod pula. Okay, siapa nak cuba kat sini? Puan Ira boleh? Ke Cik Ira ke Puan Ira ke? Ada? Ke tak ada? Siapa pula yang belum lagi ni? Ulang baliklah, patah balik semula. Silakan Puan Hanina. Saya cuba Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Okey, Imra bagi dia mengalir lagi. Wa ala Imrana. Tadi saya punya shot tu dah okey ke Ustazah? Ni sod cantik. Sod mengalir dengan baik. Allah. So saya ulang dekat wa ala. Betul. Wa ala Imran alal alamin. Okey, bagus. Okay. Seterusnya huruf bod. Okey, tanpa kita jangka. Okay. Huruf bod bersifat rokhawah punya sebab apa? Sebab huruf bod tidak seperti huruf lain bila dia mati terhenti. Contoh huruf dal. Bukan dal, huruf jim. Apa lagi bukan huruf jim? Yang tidak ada kol-kolah. Okay. Kalau Hamzah mati, ya. Bod bila mati bukan up. Up. Tak, dia ada suara yang mengalir punya di dalam lagi. Di bahagian makhraj dia. Dia jadi apa? Bukan up, tapi beza tak bunyi tu? Yap. Tu kalau kita potong suara bod. Yap. Tapi sebenarnya bod mengalir suara dia. Yap. Yap. Tapi beza dia, mengalir dia tu dalam keadaan tertutup. Mengalir di makhraj dia je. Okay. So kat sini nak tarikkan bod macam mana? Tarik dekat makhraj. Iaitu ada suara nak tolak tapi kita block suara tersebut. Menyebabkan apa? Menyebabkan lidah kita jadi sedikit tertolak ke depan. Nak kata kembung besar tak? Okay. Tapi bukan juga relax kecil up
haka tak. Memang akan lidah kita seolah jadi kembung sikit. Lagi, tapi tak over kembung lah. Okay. Sebab apa? Sebab suara tu nak tolak tapi lidah kita block je. Sebab tu jadi istitolah, jadi terpanjang sikit. Aum, aum. Lagi, jangan tarik A. Ada orang setengah orang dia faham istitolah ni maksud apa. Okay. Aum, aum. So ditarik yang A pula. A tak terlibat. Tarik yang bot. Okay. Baik, siapa nak cuba huruf bot? Lepas Puan Lina tadi siapa? Puan Liza ya. Silakan. Cuba Ustazah. Bila minasyaitanirrajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Okay, bot bagus. Haka ada suara mengalir. Abka tu beka. Dia tersangkut Abka. dekat kaf. Wa abka jangan sangkut kat kaf. Okay. Abka. Cuba lagi sekali. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Bagus. Okay. Baik, Allah pula. Okay, siapa pula? Nampak ada yang baru masuk. Silakan Puan Mas. Tunjukkan contoh untuk rokhawah pada huruf Dha. Dan ada huruf lain juga ni kat sini. Boleh rokhawahkan dia. Okay, silakan. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh baca tak apa. Ya, saya cuba ya Ustazah. Ya. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Lagi sekali tadi. وَمَنْ أَظْلَمُ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Okay, bagus. Habiskan ayat tu. Kadiban. Boleh ambil kadiban. كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا أستغفر. إنه لا يفلح Tak. لا يفلح الظالمون. ظالمون. Oh, dia salah tulis ke apa? Oh, okey. Baik. Innahu la yuflihul zalimun. Bunyi macam dha. Okey, cuba lembut lagi dha. Hudza. Innahu la yuflihul zalimun. Okay, bagus. Okey, baik. Cantik. Dialihkan suara dha tu tak betul sebut. Aulamu. Beza, setengah orang dia buat hilang terus suara dha. Wa man adlamu. Ni ramai buat gitu. Wa man adlamu. So dha tak ditarik, tak dipenuhi sifat asal dia. Okey, yang tadi mana dah? Fayadlalna rawakida. Ni. So boleh tarik Allah. Fayadh. Lagi. So boleh ditarik. Okay. Seterusnya. Ghain pula. Siapa belum lagi. Busu boleh baca ke busu? Ke tak boleh? Lain sangkut lah Ustazah. Lain sangkut. Okey, tak apa. Puan Hasna, sambung. Yang ni boleh berhenti kat sini je. Berhenti kat tanda mim kecil ni. Okay. لقد سمع الله Kalau lagi قول halus lagi. Laqad. Dia besar sangat. Laqad sa. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Alihkan huruf ha tadi. Nahnu. Aghni. Lagi. Cuba. Qalu.
وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Okey, tu dia tak mengalir, itu dia terlantun. Agak. Okey, jadi kita tak nak agak. Wa nahnu awniya. Cuba. ونحن أغنياء. Okey, cantik. سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم nampak Ustazah. Wa qatlahumul am. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Bagus. Lagi. Boleh ringankan lagi. Hariqo. Hariqo. Lagi. Okey, tapi bagus. Lagi huruf huruf apa tadi? Huruf ghain dah dijadikan mengalir. Lagi baik huruf fa pula. Siapa pula lepas tu? Lupa dah siapa. Puan Nurul Niza boleh baca? Boleh Ustazah, saya cuba. Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ذلك Dah panjang. Sudah. Okey. فمن افترى على Ali lagi الله panjang lagi. Dengan faman iftara. Ada tapi pendek sangat. Faman iftara. Niftara. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك sampai Apa? Faula. فأولئك هم الظالمون. Yang bagus. Okay. So tak ada sebarang tersangkut. Boleh Tak Ustazah? ada lantunan pada fa. Bagus. Nifta terus. Okay, tak ada suara lain antara fa dengan ta. Nif. Tak ada. Okay. So bagus. Boleh mengalihkan dengan baik-baik. Wow pula. Okay. Wow. Bila dia mati dia jadi huruf mat. Ataupun kalau sebelum dia baris atas maka dia lin. Okay. Lin tersebut jangan bagi lin yang tak mengalir. Jadikan lin yang mengalir. Setengah orang ni lin tak mengalir macam mana? Contoh wa yauma yaqulu yauma yaqu. Ni dah edi. Sebab apa? Sebab lin dia tak rokhawah. Dia tak mengalir dengan baik. Baik, siapa nak cuba waw ni? Waw mati. Mat pun sama. Bila jadi mat, jangan bagi u, tu, u, tu. Tak. U, tu, u, tu. Okay, jangan terhenti-hentikan dia. Okay. Baik. Siapa nak cuba? Nak panggil siapa pula? Uh, Puan Siti Zaleha ataupun boleh? Saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Masya Allah, bagus. Jelas setiap huruf tersebut. Hauna anhu wa yan'auna. Okay, so bagus. Dia mengalir dengan baik. Ha pula. Okay, dan habis. Ha lepas tu ya habis. Baik, ha dahulu. Sila Puan Narini. Ya Ustazah yang mana? Maaf. Ini huruf ha mati. Cuba alihkan suara ha. Okey. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو Okay, ولكم في yang obat الأرض lagi. Bagi gemuk lagi huruf dot bila baris bawah juga. Ba'dukum li ba'din adu.
Okey. Bagi lebih gemuk lagi huruf dot dari bawah. Li ba'din. Li ba'din. Okey. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Yang lain lagi. Wa ومتاع mata'un. إلى حين. Okey, Nak bagus. kita So, habis. ha kita cantik. Lah, bitu. Lah, kita tak nak lah. Qalah bitu. Lah, bitu. Ni tak nak kita. Okay? So, jangan bagi dia terputus. Okay? Dan last sekali huruf ya. Bila ya mati, dia jadi sama ada mat. Contohnya, Qul i wa rabbi. Ataupun dia jadi lin kalau sebelum dia baris atas. Okey, maka lin dia tersebut jangan bagi lin yang syiddah. Fa ai nama ni tak nak gitu. Okey, lai lau lai lau tak nak gitu. Dia bukan syiddah, bukan tawasud juga. Dia rokhawah, lalu dengan mudah saja. Baik, siapa nak cuba ni huruf ya yang terakhir penutup pada kita punya ni. Puan Rosida boleh? Saya cuba. Wal maghrib. Kat ada tu wal maghrib terus tu. Ni Ini walillah. Tak ada. Walillahil Sorry. masyriq. Walillahil masyriqu La wal ada dua harakat. maghrib. Nama Allah dia sentiasa ada harakat dua kat tengah. Lahil. Cuba. Walillahil masyriqu wal maghrib. Okey, Ghain cantik tapi shin masyriqu. Tu tak nak masyriqu. Walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله Fathamma wajhullah. وأينما تولوا Fa'ainama. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Barakallahu fiik. Okey, nanti kita belajar kol-kolah detail nanti insya-Allah. Okey. Okey, baik, bagus untuk ya mati. Okey, so itu contoh-contoh praktikal untuk huruf-huruf rokhawah. Okay, jadi insya-Allah minggu depan kita akan masuk huruf isti'la dengan istifal dan kita akan letakkan contoh-contoh ayat Quran teruslah untuk setiap huruf isti'la tersebut. Okay, nanti kita akan tengok isti'la bukan sekadar tebal tak, bukan sekadar naik pangkal lidah tak, dia ada benda lain lagi insya-Allah. Okay. Baik, jadi ada apa-apa soalan ke Ibu kita, sebelum kita bersurai? Ada? Okey, baik. Jadi kita tutup dahulu kelas kita di petang pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ustazah. Tiga-tiga pergi jogging. Baik, Nora tak ada?